Ya sayang. Ya. Okey. Tak apa nanti abang balik Okey. Bye. I love you. Apa? Sama lah kita bilik sebelah-sebelah. Lain-lain colour dia. Aku nak tanya soalan ni. Kenapa kau punya katil tilam tu besar? Tilam lepas tu bantal ada 2. Aku punya kecil lotek je ni. Kecil je. Ini pun aku punya ukur saiz peha aku 2 peha je muat ni. Badan tak muat ni. Lepas tu siap ada bunga. Aku punya ada goggle je. Memanglah goggle ni kejap lagi kita nak pergi sana. Nak pergi snorkeling, scuba apa semua. Sebab apa? Tadi kat reception lupa. Couple set cancel. Pilihan ni, type ni dia tukar. Tu yang lama tadi. Lupa. Upgrade. Yalah, couple set. Ada couple ke? Tadi couple cancel. So, ini yang tinggal. Yalah, bro. faham aku masuk couple tu. Tapi kau duduk seorang. Tapi bantal ada 2. Ada bunga. Maknanya kat sini ada couple, ada seorang lagi akan tidur dengan kau. Aku seorang, engkau 2 orang. Siapa yang seorang lagi? Siapa? Sebenarnya, aku no choice. Apa? Kita selalu nak lari daripada kesibukan kerja kita. Tapi, why not? Kita nak jadi budak Gen Z, work, life and balance. Dekat mana? Dekat sinilah. Sam Campsite di Pulau Lang Tengah, Terengganu. Dekat sini udara segar. Dia punya connection line stable. Tak yang masalah, tak ada berusing-using lah. Line telefon tak ada lah. Hak ni dah dapat lah. Hak tu 2 bar lah. Hak tu 3 bar. Dekat sini penuh boh. Maknanya 24 jam di sini penuh line dia. Jadi boleh buat kerja dengan tenang. Udara segar. Lepas tu nature-nature, pokok-pokok dengan kemoh-kemoh yang tenang ini. Inilah dia. Work, life and balance. Life and balance. Adventure doesn't mean going far, but sometimes discovering a new thing. Welcome to SEM Campsite. Korang bayangkan kalau datang ke Pulau Lang Tengah, SEM Campsite, korang boleh pilih korang nak campsite sea view, nak bawah pokok dalam forest, nak atas batu-batuan yang decorationnya tumbuh-tumbuhan. Udara segar macam ni, dapat view cantik macam ni, pilihan di SEM Campsite. Okay. Bukan. Kita bukan balik lagi. Tak balik lagi. Besok baru nak balik. Ini sekarang ni lebih kurang pukul 3 kot. Pukul 4 kot. So kita nak pergi island hopping. Dekat area di Pulau Lang Tengah ni, private island ni. So kita kena naik boat lah. Jom. Ya, hati-hati Dharma. Hati-hati Dharma. Kucing. Mana tu dekat Batu kucing. Okay geng, ni dekat SEM Campsite, diorang ada sediakan snorkeling spot. So untuk hari ni ada 3 beberapa lah spot yang baru akan pergi snorkeling. Antaranya salah satu Batu Kucing. Dan kisah orang diorang percaya sini ada kena-mengena dengan seekor kucing yang macam mana dia berkeliaran dalam pulau ni. Sini dah tempat dia tidur, makan dan berburu. Tapi seekor ni. So, Batu Kucing. Kita tengok.
tengok keistimewaan dia. Ya, ya! Ya! Kita akan tengok kejap lagi. Come on, Pablo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Okay, first location Bukit apa? Batu Kucing. Kat sini ada beberapa tempat diorang buat pembiakan batu karang. So ada beberapa tempat tadi kat bawah tu. Ada ikan pula besar. Tembak ikan best ni kat sini. Tapi no. Beripak tak boleh tembak. Layan je.